Korang tahu tak, filem Salmok G ni, filem seram daripada Korea ni, pecah rekod. Jadi filem horror paling laris, mengalahkan cerita legenda A Tale of Two Sisters. Siapa pernah tengok cerita tu? Cuba korang komen. Ke korang nak aku review cerita tu? Cerita tu dah lama dah tau. Kalau korang rasa Exuma tu dah cukup seram, korang kena tengok cerita ni. Penjelmaan hantu lagilah buat korang tak senang duduk. So cerita dia pasal kru pengembaraan road view macam Google Maps, okay, yang kena pergi balik kat sebuah takungan air yang terpecil yang bernama Salmok G untuk shoot semula kawasan tu. Sebab dia masa shoot yang pertama, diorang nampak kelibat misteri. Tapi bila sampai sana, bukan setakat kamera diorang je rosak, malah kru-kru yang pergi sana tu mula diganggu. Sesuatu yang keluar dari dasar air yang gelap tu. Apa yang best bagi aku, lakonan Kim Hae-yoon yang tak pernah mengecewakan. So kali ni dia bawa watak yang serius dan berani mati. Yang kedua, elemen seram dia bukan setakat jump scare biasa-biasa, tapi vibe claustrophobia dan misteri tempat tu yang buat kita rasa lemas sekali. Paling meremang, tasik Salmok G ni memang betul-betul ada dekat Korea dan dia memang ada kisah misteri yang tersendiri. Bagi aku, filem ni wajib ditonton kalau korang memang suka dengan genre folk horror ataupun penyiasatan misteri. So rating aku bagi 8/10. So pada korang yang dah tonton dengan movie ni, apa korang rasa? Dekat part mana yang paling meremang? Dan korang yang belum tengok, cubalah cari cerita ni. Sebab cerita ni berbaloi untuk korang layan. So, kalau korang suka lagi dengan filem-filem macam ni, janganlah lupa untuk follow Syahazan. Bye korang.